We were so excited to trying a boat, to pulling coconut pole. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ni nak bagi tahu, ada satu cerita pasal Fam Trip Kota Warisan Pride yang mereka ada buat satu program anjuran Persatuan Agensi Pelancongan Bumi Putera Pulau Pinang, PAN Bumi, yang mereka ada buat pada 18 dan 19 bulan 7 2026 kat Kampung Toreh Penanti Seberang Pride Pulau Pinang. Dalam program ni, mereka kata ada macam-macam segala nikah dan aktiviti yang berkaitan dengan keunikan warisan, budaya, makanan tradisional dan juga kehidupan masyarakat setempat yang sempoi. Program ni mereka start awal time pagi. Mula mereka mai sarapan pagi, makan bihun goreng, kuih dan pekngah ke. Lepas tu ada sikit taklimat ke oleh pengurusi PAN Bumi. Duk beritahu sikit sebanyak apa yang patut. Saya Datuk Zaini Saad, Setiausaha PKK Kampung Terus Guajuri, mengalu-alukan kehadiran para pelancong ke program pada hari ini, program Familiarization Tour Kota Warisan Pride. Program yang pertama, program Ronda Sungai. Di Sungai Terus ini adalah satu kawasan yang sungguh cantik. Ada wetland, ada burung-burung migratory birds, ada hutan yang pokok-pokok yang kehijauan. Pandangan-pandangannya memang cantik, very beautiful scenery, memang mengasyikkan lah. Mereka naik bot start daripada Kampung Toreh, mereka terus pergi hutan pelajaran Air Hitam Dalam. Mereka naik lebih kurang 3 bot dalam 30-40 orang macam tu. Saya mewakili Satuan PAN Bumi Pulau Pinang. Semasa saya menaiki bot rawatan ke Canopy Walk, saya mendapati rawatan tu amat menyeronokkan dan pengalaman bagi semua peserta-peserta yang ikuti program ni. Sampai kat hutan pelajaran Air Hitam Dalam, mereka terus pergi naik titi gantung sambil duk usah tengok apa suasana dalam hutan pelajaran Air Hitam Dalam ikut pelancongan punya tempat. Sepanjang perjalanan menaiki bot tu, kami dapati ada satu tanaman yang panggil kangkung. Kangkung tu memang besar-besar, memang menarik lah. Kalau untuk buat masakan memang bagus. Kutik kangkung ni mereka kata memang poetik. Pasal mereka kata bukan selalu mereka boleh main duk kutik kangkung sambil duk atas bot. Selain pada tu ada juga pokok daun keladi ya. Di sini orang kampung bilang kalau pokok keladi ataupun daun keladi tu memang tak boleh buat untuk makanan. Dia khas untuk jadi nambak arus. Saya mengalu-alukan kedatangan turis domestik ataupun turis internasional berdatang ke Kampung Terus. Kita memberikan pada pelancong-pelancong pada hari ini untuk program Ronda Kampung, di mana kita bawa pelancong menaiki ATV dan bagi melalui jalan Minita Kampung, dan kita boleh melihat persekitaran perkampungan di sini. Kampung Terus ini adalah kampung tradisi di mana dikelilingi oleh sawah padi, dan pemandangan di sini kalau kita lihat memang cantik. Lepas dah habis apa semua, mereka terus cargas patah balik pergi relax kat JT Kampung Toreh. Time tu mereka main usah tengok demonstrasi daripada orang kampung duk buat cucuk meneram dan acar kuih tradisional Melayu zaman dulu kala yang mereka kata gila-gila punya poetik. Kita juga ucapkan tahniah kepada PAN Bumi yang berkolaborasi dengan kita untuk program ini, dan kita harapkan usaha yang pertama ini, this is the first initiative being taken by ITNL, PAN Bumi dan juga program yang kita panggil Kota Warisan Pride ini will spur kita punya inilah bisnes pelancongan di sinilah, ikut pelancongan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada pihak PAN Bumi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Rin Izhar dari Insyirah Travel and Tours Berhad. Kini saya berada di Kota Warisan menghadiri Fam Trip yang dianjurkan oleh pihak PAN Bumi. Pada waktu pagi tadi kami menaiki cruise sepanjang sungai Kampung Terus. Kemudian kami makan tengah hari, makanan masakan kampung. Sedap, alhamdulillah. Mereka makan gulai ikan temunung, acar, sambal belacan, ulam dan ikan goreng. Lepas dah habis makan tengah hari, mereka pergi rest pergi relax kat homestay, mandi pergi semayang yang patut. Lepas tu dalam pukul 3 petang, mereka main bowling pakai bonyok. Seterusnya, baru tadi kami selesai melakukan aktiviti sukan bola bowling buah kelapa. Bagi saya, Fam Trip kali ini adalah satu platform yang baguslah untuk travel agent seperti saya sendiri dan teman-teman yang lain untuk mempromosi sektor domestik inbound. Dan dalam Fam Trip ini juga peserta-peserta terdiri daripada pelajar-pelajar luar negara dari Algeria, Yaman dan beberapa lagi negara lain.
Lepas dah habis apa semua, lepas patah balik main makan ubi kayu apa. Makanan zaman Perang Dunia Kedua tahun 1941 sampai 1945 yang mereka kata gila-gila dengan sempoi. Terima kasih banyak kepada pihak Motek, Penbumi dan Pink City. I'm Layla from Jordan. Today we try here some activities. It's very good. We were so excited to trying the boat, to playing pulling coconut pole. We feel very excited here. The place is nice. The nature is very nice. Salam hormat daripada saya, Salihan Jahaya, Pegawai Penyelaras Kadun Penanti. Hari ini kita laksanakan program Fam Trip Kota Warisan Perai 2026. Kebetulan di kampung ni, iaitu Kampung Terih dan juga Kampung Gua Perahu, kita memang di bawah projek Kampung Angkat Madani. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana yang ni adalah inisiatif Kerajaan Madani untuk memberikan pulangan dan juga pendapatan kepada penduduk kampung. Lepas tu bila main time malam, mereka kata mereka ada buat barbecue. Main bakar apakah makan sambil duduk usah tengok apa nama ni, persembahan kebudayaan, tarian tradisional Melayu apakah. Sampai lebih kurang pukul 10 malam, program Kota Warisan Perai ni mereka kata sudah habis. Memang sempoi dah. Kota Warisan Perai ni mereka kata ada banyak tarikan pelancongan. Memang sesuai lah mereka kata kalau hampa nak main sini, bawa hampa main family ataupun main dengan member. Tahniah dah kepada semua. Program Kota Warisan Perai yang dianjurkan oleh PEN Bumi dengan kerjasama Motek, Penyelaras Kadun Penanti, NL Travel and Tour, Pink City, dan juga kepada semua yang menjayakan program untuk mereka promosi pelancongan komuniti. Sekali dengan apa nama ni, mereka bantu orang-orang kampung untuk mereka tingkatkan ekonomi penduduk setempat. Jom mai ke Kota Warisan Perai untuk hampa alami sendiri pengalaman yang sempoi. Hampa jangan lupa sokong pelancongan tempatan dan follow SP Channel untuk hampa usah video fan trip Kota Warisan Perai yang mereka kata gila-gila puan hati, detail dan tak nak ranjau.